Ditipu seorang peguam di Reman Pangkat Hati hingga anggota polis tahan Awak baca buku apa tu? Buku ni. Samalah buku kita. Ni cerita pasal apa? Buku ni cerita pasal mesin masa. Mesin ni boleh tunjuk dunia yang penuh dengan rasuah. Kalau ada mesin masa kan best. Kita boleh halang semua ni daripada berlaku. Tapi kita tak ada mesin masa pun. Kita tak perlu mesin masa pun. Kita sendiri pun boleh ubah masa depan dengan apa yang kita buat hari ini. Betul. Kita tak perlukan mesin masa. Kita cuma perlukan keberanian untuk buat yang betul. Bestnya dapat join dia orang. Weh, pandangnya ini. Weh, tengok tu dia tengok kat kita. Mesti dia nak join group kita. Apa kata kita jalan kat dia? Jom. Mariam. Yeah. Saya nak ke mana awak tapi Accessing archives. Authorized. Processing. awak nak kawan tak dengan saya? Best juga dapat hadiah. Bolehlah berkawan dengan dia. Saya ingat rasuah ni bagi duit je pada orang penting. Tapi cikgu kata rasuah boleh bermula daripada benda kecil. Accessing archives. Authorized. Processing. Menipu pun satu bentuk rasuah. Accessing archives. Authorized. Processing. Rasuah bukan hanya tentang wang, ia tentang hilangnya nilai kejujuran sedikit demi sedikit. Dia kena ubah semua. Kita mula dengan diri kita dulu. Apa kata kita buat projek integriti kelas? Kita ajak semua jadi jujur. Jom. Accessing archives. Authorized. Processing. Assalamualaikum. Korang jom buat projek integriti kelas. Jom. Kita semua boleh jadi ejen masa depan. Kalau kita jujur hari ni, kita boleh tolong Malaysia esok. Tak perlu mesin masa untuk ubah dunia. Setiap tindakan jujur hari ini mencipta masa depan yang bersih. Tiada mesin masa, hanya kita. Masa depan tanpa rasuah bukan hanya impian. Ia bermula dengan keberanian untuk berkata tidak pada rasuah.